Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bertengah hari, petang lah. So hari ni saya nak buat weekly analysis memandangkan kita nak tengok lah movement-movement pair kesukaan ramai kan, besi kuning untuk 19 bulan sampai 23 bulan. Sebab minggu depan saya tak ada live, tak ada stream semua tak ada. Saya punya live dengan stream semua kena pergi dekat 5 Langkawi. Okay, so kita nak tengok lah mana zon-zon atau peluang-peluang untuk goal lah. Ni goal lah. Lepas tu kan kita masuk lah GJ ke GU ke mana yang ni. Okay, jom. Alright, so sekarang kalau kita tengok dekat monthly, okay, kat monthly kita ada momentum buy. Sini ada momentum buy bulan lepas lah, bulan lepas momentum buy, dan price sekarang berada di paras harga tertinggi monthly, okay, di kawasan-kawasan resistance di monthly. So kita tanda sikit resistance dia kan. Tak nampak, kita zoom sikit. Itu dia. Okay, 3298. Tukar sikit dia punya. Alright, so color tema saya macam biasa kan, color magenta antara color-color untuk kita mencari S. Okay, so every time kita buka chart, kita kena kira tau. Monthly ni dia boleh bergerak berapa pips. So ini range dia. Dia boleh bergerak dekat 157,000 point. Dalam pips in profit dia adalah 15,800 pips. Tapi agak tidak logik lah kan. Agak lah dia turun daripada atas sampai ke bawah kan. So kat sini kita tanda dia. Ni support dia. Support monthly jauh lah. Tetapi tanda macam tu senang. Top BB ke low BB. Lepas tu dia banyak lagi garisan-garisan yang dipanggil garisan-garisan rock block dia, zon-zon rock block dia, terutamanya di EMA 50 kan. Lepas tu ada mid BB. Ni monthly punya cerita mid BB. Lepas tu kawasan-kawasan re-entry. Kan. Tak answer mau pakai line. Seperti mana yang kita tahu, awal kot hutang, kena bayar hutang tu in advance. And bagi lu settle lah, baru boleh kat sana pula. Okay, so kalau kat sini kita tengok re-entry by monthly. Kita buat kotak sikit lah. Kita ada re-entry by monthly ni kat sini lah. So kalau daripada harga yang semasa nak pergi ke re-entry dia kan, re-entry buy tu dekat 2000 takkan 2000 pip ni, lagi 2000 pip je. Dia boleh kira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu pejuang booster. So lagi 2000 pip 2000 pip untuk daripada harga semasa untuk turun ke kawasan-kawasan. Salam tu coach. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk turun ke zon-zon peluang-peluang buy di monthly. Ni monthly punya cerita. Kita buat weekly analysis. Kan kita tak tahu mana dia nak pergi. Bila market tak bergerak ni, senang lah boleh fokus kan. Kotak kan nak layan floating lah, nak layan pacak, nak layan 76 kan. So kita buat awal-awal. So minggu depan kita tak kalut. So tu harga dia. Harga re-entry buy di monthly. Ada ataupun kemungkinan price untuk berhenti. So kalau kita tengok kat sini, zone tu dekat 1460 pip. Untuk monthly. Tapi takkan kita nak entry, kita nak layan floating sampai 1400 pip. So agak tak logik. So dekat dalam kawasan ni kita akan magnify dia lah. So kita identify dulu, lukis je zone. Saya nak tunjuk je kan betapa mudah atau boleh kata senang lah nak pakai BBMA ni. So kita tandakan kawasan-kawasan re-entry yang di time frame besar tu, kita tandakan.
Ni MA5, MA10, MA5. Kita tengok. MA5, MA10. Okey. Ini dalam zon-zon re-entry cell. Kita tandakan. Dia kena rajin. Kena rajin conteng-conteng cat. Dulu masa naked pun saya rajin kat conteng cat. So BBMA pun lagi mudah lah nak conteng. Bila kita banyak conteng, kita faham lah banyak. Tukar colour. So siapa nak sikirin shot boleh sikirin shot. Ini dia. Tu untuk monthly. Dah settle. Tanda dah dulu kan. Yang hijau-hijau ni semua possibility price untuk pergi. Kan nanti ada okay. Possibility price bergerak. So kalau kita tengok daripada segi trend pula. Kita tengok daripada segi trend. Trend di monthly adalah uptrend. So kalau dia nak turun tu hanyalah sekadar retracement ataupun corrective move. Impulsive move dia adalah kenaikan. Okay, settle monthly. Monthly boom. Kita biar dia kat situ. So kalau kita tengok di weekly pula. Alright, apa cerita weekly? Okay, kat weekly kita ada momentum buy. Okay, momentum buy. Dan kita juga ada candle MHV kat sini. Candle yang gagal membuat momentum dan close di luar BB. Dan dia memberi satu penerjunan daripada top BB. Ni kita boleh kata ekstrim lah. Ni signal ekstrim. Ekstrim signal bukan setup. Ada ekstrim lah kat sini. Mungkin sedang menuju ke TP wajib. Ramai yang macam tu kan. Kalau dia TP wajib, lepas tu dia naik buat MHV. Betul. Kalau kata lepas tu dia tak buat arah kukuh, dia nak jadi apa? Sebab rata-rata pengguna BBMA dia hafal je benda tu kan. Extreme, TP wajib, MHV, arah kukuh. Naik atas buat re-entry, lepas tu keluar momentum sell. Rata-ratanya hafal je. Tapi kalau dia gagal buat CSM, apa dia nak buat? Kalau dia gagal buat MHV, kalau dia gagal buat sisa, dia nak buat apa? Itu yang kena tahu. Kan. Okay, so kat sini kita tanda je dulu kawasan-kawasan re-entry. Okay, sekejap kat sini dia dah bergerak. So yang atas ni kita dah boleh katakan ni adalah MHV. Ni adalah zone-zone liquidity. Kalau dalam smart money concept, dalam ICT semua ni zone-zone liquidity dia panggil. Liquidity zone, di mana ada big player punya order lah. Untuk non-commercial. Kalau dalam trading dia ada non-commercial. Non-commercial punya order lah. Okay. So kat sini saya tandakan je lah. Ni weekly punya zone re-entry. Yang probability, berkemungkinan boleh boleh sampai kat situ. Kalau tak sampai tak boleh buat apa lah, terjun bawah lah. Okay. So ni kawasan-kawasan re-entry sell di weekly. Ni pula kawasan-kawasan re-entry buy di weekly. Andai kata tapi kita kena turun dulu, kena turun trend frame baru kita tahu dia nak turun atau dia nak naik. Sini, tu dia. Kalau tengok monthly tadi besar kan, ni weekly punya. So barulah kita tanda dulu. Jangan kalut-kalut. Tukar colour. Selalu saya buat dekat trading view. Malah trading view tak boleh buka multi time frame. Okay. So kita tandakan juga. Kat sini ada mid BB. Okay. Sebab kita kena sentiasa menanda. Sebab kita kena ingat tau, moving average ni nama pun dah moving. Nama pun dah moving. So dia sentiasa bergerak. Dia punya kiraan dia adalah kiraan purata. Macam mid BB ni dia kira purata 20 candle kat belakang dia. Kalau MA50 50 candle kat belakang. Tapi formula lain-lain lah. Ni dia tanda. So kalau dia buat arah awal, kalau kata dia break zone ni, dia nak cari mana? Dia nak cari mid BB. Kalau mid BB kena break, dia cari MA50. MA50 kena break, dia akan cari low BB lah.
Tapi jangkaan saya, berkemungkinan kalau katalah dia daripada re-entry buy dekat weekly ni valid kan, katalah valid yang kita entry tu, dia valid. Bila re-entry buy ni valid, dia akan cari re-entry sell dia. Bila dia cari re-entry sell, dia akan tarik low BB naik dekat atas. Tapi apabila dia gagal untuk membuat ni apa, lower high, dia gagal break lower high yang sebelum dia, lower high, tanda semua kita buat. BBMA ini mungkin apa, dia gagal break lower high ni. Ni dah high. Market structure penting dia gagal. Kegagalannya untuk break lower high yang sebelumnya, okey, maka kat situ dah ada tanda-tanda pattern untuk reversal lah. Dan pula apabila dia tarik low BB merapat ke MA50, maka retracement weekly akan bermula. Simple lepas tu baru gelak kita tunggu dia ni pula valid. Okay, settle buat weekly. Simple. Daripada segi trend masih lagi uptrend weekly. Okay, kita pergi daily lah. Ya, lagi marah je cikgu saya. Awal-awal kan tengok trend. Okay, kat daily Okay, kalau kita tengok kat daily ni, Okay, daily buat momentum buy, lepas tu ada buat retracement, naik balik, gagal membuat momentum buy. Dia gagal membuat momentum buy dan memunculkan setup MHV sell, maka turun. Maknanya apabila setup MHV sell terwujud, dia akan mencari MHV buy pula. Tu yang terjadi dekat daily. Cerita dia lah yang beberapa hari lepas lah. Okay, dari segi trend pula, trend dalam keadaan menaik tapi dah mengeluarkan beberapa signal-signal retracement. Yang pertamanya dekat sini. Sini dah ada retracement yang pertama. Macam mana nak buat bulat ni? Ni dah ada. Ni retracement yang pertama. Retracement yang kedua. Ni retracement yang ketiga. Untuk bacaan-bacaan retracement ni apa semua ni, dia kena masuk kelas lah. Nak cerita dia panjang sikit. Retracement dah 3 kali retracement 3 kali retracement dan price dah mula menyentuh, dah start, dia cari pasal lah. Price dah mula cari pasal dengan garisan yang terkuat dalam BBMA. Dia kira abang long lah, dia cut long dalam BBMA. Dan BBMA dia ada 8 garisan. Dia ada satu garisan yang paling otai, dia punya boss. Dia ada lagi bos-bos yang hidden. Bos-bos yang hidden tu saya tak pakai lah. Saya pun newbie je kan. Dia ada kat long dia besar kan, 100, 200, 1400. Saya pakai 50. Okay, dia dah start cek pasal lah. Itu cek pasal tak lepas, ni cek pasal lagi. Cik gaduh. Kali ni cik gaduh dia boleh tahan tak gaduh ni. Banyak tak akaun yang terkorban Okay, kalau tengok dia punya full segi siapa tadi? Full setup. Full structure. Dia bukan full setup, dia ada full structure. Di sini kita dah ada apa? Kita dah ada extreme. Sini dah ada extreme. Sini dah ada TPW. Si ramai yang suka benda ni. Sini dah ada TP wajib. Price naik membuat MHB. Betul. Market hilang volume. Lepas tu dia buat apa? Dia buat sisa. Ni dia buat arah kukuh. Lepas tu tak keluar pula CSM. CSM gagal lah. Ni boleh lah kira, tapi saya tak suka CSM ni. Saya suka CSM yang bila dia gaduh dengan Kak Long. Apa nama trader yang abang idolakan? NBF. Sekejap ni CSM gagal.
CSM gagal momentum yang gagal. Re-entry. Mungkin dia nak bagi re-entry sebab ada satu step tertinggal lagi. Tak bagi lagi re-entry. Kan? Betul. Mana ni? CSM gagal. CSM tak ada. Okey, tak. So, mungkin akan memberi trend masih lagi uptrend atau dalam fasa-fasa pertukaran trend lah, sebab dah ada retracement ni bacaan ni. So ni kawasan re-entry sell di daily. Ni kawasan re-entry buy. Entry buy. Kalau dia gagal buat SSM, kalau dia naik atas pula, dia jadilah extreme buy pula kat sini. Jadi extreme tipu wajib. Kena ulang balik. Arah kukuh. Apa itu by time dia akan boleh masuk, jangan risau. So ni resistance di daily. Resistance. So ni pula support. Support daily dalam kawasan re-entry buy. Aduh. Susah nak cakap. Dah kat situ ada Kak Long pula. Kak Long tengah backup. So ni range yang boleh kita trade lah. Sementara tunggu candle monthly tutup bila? Candle monthly. Ada lagi satu candle weekly nak tutup monthly. Boleh lah layan sideway. Sideway Okay. So ni kawasan dia. Okay. Andai kata terkeluar momentum sell. Daripada hari tu bagi road to gap. Okay, andai kata CSM ni jadi kan. So kita dah tahu, saya dah bagi mapping pun dalam rumah biru, antara kawasan-kawasan yang dia boleh pergi. Baru kita buka mata time frame macam ni. Bila keluar, weekly akan jadi arah awal dan price berkemungkinan akan singgah. Dia akan singgah dekat mid BB di weekly. Itulah destinasi seterusnya. Di weekly di time frame besar. Kalau CSM keluar, kalau momentum sell keluar. Okey. Itu cerita daily lah. Daily ni agak reasonable sikit. Okey. Andai kata dia boleh lah, insyaAllah boleh pergi dekat re-entry sell ni. Andai kata dia break. Dia break kawasan-kawasan re-entry sell di daily. Dan keluar pula momentum buy di time frame kecil lah. Ada momentum. Okay, maka munculnya bacaan arah kukuh buy di daily. Maka price akan berpotensi untuk singgah di zon-zon MHV, premium zone. Kalau dalam SMC dia premium zone lah. Dia boleh singgah dekat premium zone di daily. Untuk kita cari setup sell lah. So buy boleh hold lah. Cuma buy tu tak ada validation lagi. Okay, settle bab daily. Kalau dia keluar momentum buy di H4 ataupun di H1, momentum buy di H4 ataupun di H1, saya guna broker CSM, maka akan ada potensi untuk price singgah di top BB daily. Lagi turun bawah pun kita nampak lagi jelas. Okay, cerita dia, perjalanan dia. So settle daily settle daily. Sekejap bagi harga, kau orang marah bagi price. Sebab raya ni jarang nak tengok price. Asal dia colour merah pula, tadi colour lain. Hijau untuk B, purple untuk magenta, magenta untuk S. Zone daily agak besar sikit lah sebab range besar. Wih, patut pip. Patut pip gila. Apa, kita kecilkan zone melalui time frame kecil. Jangan risau. Saya tahu ramai yang marah. Apa hal zone besar-besar? Asal banyak sangat line, asal banyak sangat kotak. Macam mana tengok ni? Pening lah.
So ni daily. Lepas tu boleh naik atas ni. Okay. Kat atas tu punya zone kita tengok kat time frame kecil lah. Okay mantap. So ni daily. So kalau kita sekalikan dia, begitu. So kita tengok lah dekat dalam ni kan tadi. Ni monthly. Kita buka tak weekly. Nampak tak? Kalau kita tengok balik, zone buy, zone re-entry weekly ni, sebab tu kadang-kadang sesetengah trader BBMA dia suka sharp-sharp dekat MA5, MA10 tu. Kadang-kadang kita tak tahu kenapa dia terlajak bila kita tengok time frame besar, kita tak tanda kan. Rupanya monthly punya atas ni besar lagi. Ada lagi resistance di monthly. Rupanya ada top BB monthly lah kat situ. So kena tengok lah. Okay, so kita tukar weekly, daily dan H4. Tadi tu perjalanan monthly tau. Monthly, weekly dan daily. So monthly ni belum ada confirmation lagi untuk dia turun. Dia boleh main lagi. Walaupun dia nak start retrace. So kita tengok pula di weekly. Ini untuk perjalanan weekly. Okay, perjalanan weekly, daily dan H4. Ni perjalanan dia ni yang cerita dua time frame ni. Okay. Okay, kalau kita tengok dekat weekly, macam kita tengok tadilah. Kan? Ni dah masuk weekly dekat dalam daily. Kita tengok mana yang align. Ni zone monthly tadi. Sudah cerita. Kita tengok dekat sini ada H4. Betul. Ni daily. Daily dalam zone weekly dekat mana? So kat situlah. Inilah kadang-kadang kotak-kotak ni lah yang membuatkan kita punya re-entry tu terlajak. Re-entry yang terlajak. Asal nak? Macam ni lah. Kita pula masuk sharp-sharp. Ingat dapat sniper entry. Kali alamak. Panjang pula jarum dia. Kan? Okay. So tu daily. Dia cerita di H4. Okay, H4. Kita tengok perjalanan H4 di dalam daily. Okay. So kat sini ada re-entry, kawasan-kawasan re-entry sell di daily. Okay, kat sini dekat 400 pip tadi kan. Tapi takkan kita nak entry kat 400 pip. Gila ke? Okay, buy kat 400 pip. So kat sini kita kecilkan lah zone dia. So ni macam yang saya tanda tadi, TP wajib di daily kan, extreme dia kat sana. Ni extreme. Ni kawasan-kawasan extreme tadi, extreme daily. Ni kawasan TP wajib daily. Ni MHV sell di daily. Ni dia buat sisa. Nampak bila dia buat sisa je, terus ada momentum sell dekat H4. Bila ada saja momentum sell di H4, ini menunjukkan dia dah memecahkan support di H4. Kita akan support, dia akan ada destinasi dia lah. Right. Ini momentum sell di daily yang tadi tu. Yang masih belum berjaya merasuah atau settle hal dia dengan kat long tadi. Macam mana tuan filter sesuatu entry memang tak ada harapan dah. Mr. Coco. Entry dia setiap setup ada validation. So macam mana saya filter, apabila dia memang tak ada harapan, dia dah jadi cancellation lah. Yang tu kena belajar. Saya ada buat nota. Saya ada syllabus saya. Yang tu dalam kelas lah cerita. Tapi sebelum nak pergi ke tu zone-zone, bukan zone lah kan, tu level-level intermediate, saya akan ajar yang basic dulu. Yang basic ni bagi master sama je, saya akan ajar sekali lalu. Dah habis basic, saya terus ajar intermediate. Lepas tu kita ulang lagi benda sama sampai pandai. Sampai dah boleh entry, sampai dah boleh rasa 200 pip, 300 pip, 500 pip. Student-student saya semua dah merasa dah. 1000 pip pun dia dah rasa. Cuma kadang-kadang yelah, baru kan, saya akan guide lah. Tapi kalau saya kena lipat, dia orang pun kena lipat. Tu maknanya something wrong. Dia cuma
Yang best ni bila ada student yang melawan kita, kita buy dia sell kan. Kita dapat dia sell. Lepas tu dia pula win. Ada juga student saya macam tu. Tu bagi saya ni dah sukses ni. Dia macam tu simple. Okay, so kalau kita tengok tadi zone-zone re-entry sell di daily tadi kan, dia bersama level dengan resistance di H4. Nampak tak? Resistance di H4. Okay, so ceritanya tadi kan, kalau kata price akan test dekat zone-zone ni. Okay, so bila kat sini kita main lah balik. Okay, ni saya delete lah kot, tak payah alih tepi. Okay, gunalah balik ilmu-ilmu yang kita ada kat naked kan. H4 berkemungkinan akan membuat bacaan-bacaan retracement. Okay, sebab kat H4 kita dah tahu dah impulsive move dia adalah sell kan. Impulsive move, corrective move, impulsive, corrective. Apabila impulsive dia akan keep buat lower low kan, maknanya corrective dia akan buat higher low, lower high. Higher low dan low high. Ni jap. Break ya. Okay. Yang tu pun saya ajar, tu basic ke. Impulsive, corrective move tu semua basic. Bila dalam BBMA lagi jelas kita nampak, oh ni lah dia. So tuan-tuan dan perempuan boleh pilih kan. Kalau anda nak lawan trend ataupun nak counter trend. Nak counter trend atau nak follow trend. Follow trend adalah impulsif, counter trend adalah korektif. Selalunya korektif dia akan tak banyak pip macam ni, 700 pip. Tapi bila follow trend, daripada atas ni sampai ke bawah, daripada higher high sampai lower low, berapa? 1600 pip. Itu saya ajar dalam basic. Bila dia dah masuk ke intermediate, dia terus nampak Lepas tu adalah confirmation trend. Trend pun ada confirmation juga. Ingat setup je ada confirmation, trend pun ada confirmation. Okay dah, tu bab lain tu. Kita nak buat analisis. Okay, so kat sini kan kita tandakan, saya ambil bilik kotak ni. Ni adalah zone-zone premium. Premium zone di H4. Dah premium zone ni kita carilah. Kat sini ada drop base drop kat sini. Ni boleh pakai. Siapa yang belajar SND kan, dapatlah zone-zone yang secomel-comel, senipis kulit bawang punya zone. Macam ni kan. Berapa pip? 1500 pip. 1500 lah, 150 pip. So logik lah kan. Kita layer lah 0.01. Kalau 0.01 kat 10 layer pun 0.1 je kita risk untuk 150 pip ni zone. Macam tu. Reward, dia tak cerita reward pula. Kalau reward daripada atas ni sampai kat bawah ni 150 pip untuk dapatkan 1400 pip. Okey lah reward to ratio berapa tu? 110, 19. Kira okey lah. So kita tanda terus zone. Ni premium zone dia. Nanti kat H1 dekat ni nantilah kita nampak lagi halus lah. Kita ambil je lah zone ni. Contoh weekly kan. Weekly maknanya 19 sampai 23 tu. Kat mana dia nak gerak? Satu candle weekly tu. Okay. So kalau kat bawah-bawah ni pula, zone dia mungkin lagi kecil lah. So kita akan tengok kat situ. Ni premium zone 1. Mana tadi? Zone 1 lah dia tulis. So siapa yang saya buat ni tak semestinya tepat, tak semestinya betul Ini perancangan kita. Kalau kita tak ada perancangan, kita nak menghadap market minggu depan, memang ke laut lah. Buy ke sell ni? Ni mulalah cari. Yang ni cakap buy, yang ni cakap sell. So dekat sini pula kita ikut je balik kan. Kita ambil je bullish, bearish, engulfing kan. Supply and demand drop, base, drop. Ni base dia. Mungkin kat sini ada drop lagi walaupun gap ni drop. Sini base dia besar sikit. So ambil lah yang kecil ni, bearish engulfing. Kan saya bagi zone besar-besar kan, orang marah. Ni zone 2. Okay. Ni zone 2. Dah settle. Dapat dah 2 zone dekat H4. So dah tahu dah kalau zone ni kena break. Kena break pun kena belajar dalam bab price action. Macam mana price breakout. Kena tahu lah bila dia break kotak tu break dengan apa. Kalau break dengan jarum je, kicap. Dia kena break dengan body lah.
Zone ni besar sikit. Ni je untuk cell zone dekat untuk range. Ni besar sikit zone dia dekat 200 pip. Atas kecil sikit. Okay. Kalau kat H4 ni kita nak main re-entry ni, jaga-jaga sikit lah. Okay. Lepas tu kita ada zone. Ini boleh, zone 2 ni boleh ambil sebagai zone-zone re-entry cell di H4 lah. Untuk zone-zone buy kita kena cari dekat premium zone. Premium pula. Discount zone. Ambil je ni kan re-entry buy. Ini dia ada zone ni, zone dia batal. Dia ada SR flip kat sini. Tak apalah. Ambil je lah ni. Tanda kan. Bawah daripada MIP-BB tu premium zone, discount zone. Faham tak? Ni zone 1 untuk buy. Macam tu lah. Tu H4. Ni possibility lah kalau dia patah balik kan. Kita kena tengok kat time frame kecil. Sebab dia gagal, dia dah buat momentum sell, dia dah keluar signal, dia dah bagi tahu aku nak turun. Tapi bila dia naik balik buat pullback, dia turun, dia gagal buat momentum yang berterusan. Momentum yang berterusan. Dia gagal buat impulsive move. Bila dia buat macam ni, dia dah jadi higher low. Dia buat daripada lower low, dia naik buat lower high, turun bawah jadi higher low pula. Bila dah higher low, mestilah dia nak buat higher high. Cik. Dia kena jangka kan kan. So kemungkinan zone 2 ni boleh kena break. Possibility besar. Ataupun dia tak break, dia test kejap, dia turun bawah. Dia macam tu lah. So dia jadi macam tu tu. Dia menjadi zigzag kan. Itu nanti time frame bawah kita tengok. Okay. Ni kita habis lah kot kat sini. Lepas tu ada zone yang saya ambil hari tu. Boleh lah kita buat kod-kod dia nak ke bawah. Ni kita ambil lama punya. Ni kat sini. 2 zone je. Tak payah satu hari nak entry sampai 4-5 kali. Sampai 7-8 kali, 10-20 kali. Buat apa? Buang duit je. Ni zone 2. Ni dia. Tu lebih kurang lah Sebab raya bab-bab price ni saya jam sikit. So dah dapat dah kan. Ni kawasan-kawasan MHV. Ni paling diskaun lah ni. Paling murah lah harga kalau nak beli. Ni harga yang boleh lah kan. Dah upgrade. Itu settle H4. Dan H4 pula dalam keadaan downtrend. Kalau kita tengok daripada segi naked pun dia clip buat lower low. Okay. So settle H4. Dia bukan H4, tu weekly punya perjalanan. Kat weekly ni pula, apa yang kita kena tunggu adalah breakout. Sama ada breakout resistance ataupun breakout support. Support kena breakout atau resistance punya breakout. Baru kita tahu candle weekly tu nak jadi bullish atau bearish. Dahsyat. Itu yang power BBM ni. Daripada H4 kita dah tahu lah weekly nak buat apa. Kan. Okay So saya kena ni sikit. Sekejap lagi kan jadi 2 jam lah weekly analysis. Okay. So kita turun ke daily pula. Daily. Okay, itu weekly bukanlah satu candle weekly. Weekly punya movement lah. Movement di weekly. Kalau kita nak tengok hari Senin kan, contoh lah kita nak tahu hari Senin tu apa, kita tengok H1 je. Tengok H1 dah tahu dah. Tengok H1 dah boleh tahu. H4 untuk seminggu tu atau 2-3 hari punya movement. Okay. Daily H4 yang tadi kita dah cerita. Dan juga H1. So kita kalau ni fokus je kat sini. Ini adalah untuk support lah, untuk support saya kan. Pergerakan kat sini adakah memberi impact, memberi impak kepada apa ni tuan, gold gold. Kalau saya buat AUD CAD ke USD CAD ke, tak ada orang nak minat pula. Lagi boleh masuk kan. Siapa yang ada pair pelik-pelik tu boleh request. Boleh lah request lah 1 pair 2 pair. Lagi kan sampai malam kan kita punya analisis. Okay. So daily kita dah cerita, H4 kita dah cerita. Okay. Sekarang kita masuk ke H1. Sebab tu saya buat kat sini je.
H1. So sekarang H1 XRP boleh. Sekejap lagi kita masuk. Cuma kalau tak ada dah XRP dalam ni, saya buat dekat trading view lah. Okay. So dekat H1 ni kita tengok trend dia confirm lah. Kalau dah H4 downtrend, H4 ke bawah semua downtrend. Sebarang kenaikan untuk H1 ke, M15 ke, M5 ke, M30 ke, M1 ke, kenaikan adalah retracement. Impulsif dia adalah sell. Okay. So kita tengok dekat H1, zone 2 ni adalah zone-zone resistant lah di H1. Dia selari pula dengan top DB H1. Kan dapat dah tu, kecilkan lagi zone. Macam tu lah. Ini berapa ni? Macam 100 pip ke? Tak. 1 pip. Yang tadi daripada 200 pip kan. Ni adalah zone resistant di H1. Nampak tak? Power lah mati time frame. Power weh. Kena rajin lah. Ni kita ambil lah. Dapat lah. Bila tengok H1 kita dah tahu lah. H1 untuk movement di daily. Sebab besok kan candle daily akan buka untuk hari Senin. Baru kita tahu daily nak pergi mana. Nak buat candle bullish ke candle bearish. Ke nak buat doji. Nak buat doji pun kita tahu. Okay. So ni zone-zone yang possibility price akan, kalau kata dia break, kan dia dah buat ekstrim. Betul tak? H1 dah buat ekstrim. Ni kita ambil mana ni? Semak betul lah kotak ni, besar sangat. Ni boleh lah sini. Kira halal lah. Jauh, berapa pip dah alih. Sebab tu pentingnya top down analysis. Cuma yang zone-zone ni kita kena cari ni. Ni zone dia sebenarnya. Ni zone dia. Tatang. Zone-zone M15 gagal membuat momentum ke? Betul ke? Zone-zone MHV buy di M15. Ni zone 1. Kalau H1 ni banyak ni pun ada zone lagi. Buy 3 ada. Ini pun boleh. Untuk siapa yang minat untuk short term lah kan. Tapi kalau masuk kat sini 5 jam je lah valid. 5 jam ke 10 jam. Sebab ni adalah garisan paling lemah dalam BBMA. Inilah zone 1. Zone 2. H1 ada 3 setup lah. Ni zone 3. H4 punya zone tu yang atas-atas tu boleh tengok dekat dalam rumah biru Saya dah lukis lah semalam. Ni adalah. Okay, so kita tengok cerita H1 ni apa cerita dia. Dia ada cerita dia. Alamak. Right. Okay, cerita di H1, kronologi dia. Okay. Dia buat momentum sell, lepas tu price naik atas untuk bagi setup, Ni signal dan setup. Dia dah bagi signal aku nak turun bawah. Okay, lepas tu baru aku bagi setup. Bila dia bagi setup, inilah setup di entry sell. Setup ni untuk signal ni. Breakout, pullback, dan entry. Macam tu lah kalau bahasa naked. Bila dah entry, masuk pula setup buy, gagal break. Dia gagal break zone 2. Dia gagal break support dia untuk membuat lower low yang seterusnya. Sebab tadi cerita dekat H4 tadi, dia ni dah buat lower low. Bila naik atas buat lower high, tak berjaya pula buat lower low. Dia buat higher low pula. Kan? Macam tu cerita dia. Naik atas, masuk setup buy kat sini. Pergi ke bersinggah ke setup di entry sell di H1. Kena break pula. Yang kena lipat tu malam tu M5 tu. Yang kita kena lipat tu ni ada.
Lepas tu dia break pula mid BB. Okay, dia bila break mid BB, dia buat arah kukuh. Apabila keluar je signal arah kukuh, apa kemungkinan price akan pergi ke top BB di H1. Ya, possibility price untuk sampai ke zone 2 ni ada. Kalau kita kira balik daripada kat bawah ni, kan, berapa candle? Tu 8 candle. So berbaki berapa lagi dia nak pergi candle dekat top BB. 8 20 tolak 8, 12 jam. 12 jam bersamaan dengan 4 candle H4. So dalam masa 4 candle H4, berkemungkinan besar dia akan sampai dekat zone 2 untuk hari Isnin. Okey tak? So kalau tak ni, jadi ke misi turut tu gap? Boleh jadi. Apabila dia pecahkan pula zone 2 ni, baru dia akan pergi ke gap. Mana gap dia? Oh, atas ni. Gap atas zone 1. So ni ada zone lagi ni. Tapi dekat trading view saya dah bagi. Boleh check dekat rumah biru lah. Yang ni saya cerita ringkas je. Nak bagi apa ni? Nak bagi ni. So ni saya lukis. Buat range terus. 20. So dalam kotak ni, kan, ni candle. Besok Isnin mesti buka lagi satu candle ni. So kita lukislah kotak ni. So dalam masa berapa jam ni? 12 jam. Tengok sampai dah kat sini. Dah sampai, kan? Kalau ni lagi cepat lah. Kalau dia buka gap, lagi cepat lah sampai. Kalau buka gap kat bawah, macam saya cakap tadi, dia cari BB weekly. Kalau ada gap kat atas, ada harapan. Okay. So bila dia dah sampai, jangan terus entry macam saya PO tu. Saya memang entry tinggal je. Okay. Korang kena tengok. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan kena tengok juga apa dia buat dekat dalam zone 2 ni. Tu price action. Itu price action punya bab. Sama ada dia buat momentum buy ataupun dia buat candle MHV. Okay. Kalau dia buat candle MHV, maknanya dia nak turun balik. Kalau dia buat momentum buy, so dia akan pergi kat mana? Dia akan cari top BB di H4 ataupun MA50 dekat H4. Bila dia dah cari top BB di H4, kan, tengok pula dia buat apa kat zone 1 ni. Kalau dia buat momentum buy, dia pergilah cari ambil kau. Dia jadi macam kita tengok ni tau. Kalau kata ni sambung tadi kalau dia buat top BB dekat H4, kalau dia buat momentum buy di H4, dia nak cari ni lah kawasan-kawasan ni. Dia nak cari mid BB daily balik, dia nak cari MHV buy di daily, MHV sell. Faham tak? So daily ni akan ni je, walaupun katalah daily ni nak menurun, dia nak tukar trend, kan, top BB daily nak turun, low BB dia nak turun, dia akan jadi descending punya movement lah. Dia sideway, sampailah keluar signal yang betul-betul besar lah, iaitu momentum sell di daily yang mengembangkan BB. Top BB kembang ke atas, low BB kembang ke bawah. Itu memang padu lah siapa dapat sell tu masa tu. Masa kita dah masuk sell lah, katalah nak masuk kat gap, betul? Nak masuk kat gap, saya tanda sekejap mana gap. Mana gap dia? Gap kat H4 ni Alah, atas ni je. Contohlah, kan, ni daily kan, kata kotak ni je. Kat sini lah lebih kurang. Dekat gap ni kan, memang padu lah. Sampai ke sini. Sampai sini. Okay itu cerita dia lah. Itu cerita dia. Itu cerita proven untuk daily. Berada di H1. Okay, kronologi dia ada di H1. So kalau pergi cerita H4 pula, untuk pergerakan H4, kita turun lah. 1 dan M15. H4 punya cerita dekat M15. Tengok M15 tengah buat apa. M15 dia dah langgar dia punya kat long. Tapi masih lagi belum keluar momentum yang jelas. Jangan tertipu ni dia panggil compression. Kalau siapa belajar naked dia panggil compression.
Dia bagi compression. Compression ni yang jahat selalu. Dia adalah kenaikan. Macam ni, kes ni kenaikan lah. Kenaikan yang tiada momentum. Ni momentum kecil-kecil ni. Saya susah nak panggil ni momentum. Kan? Momentum ni tak answer. Momentum betul lah macam ni. Dah kembang tu. BB tu terus macam tu. Ni kalau dia naik BB tu terkangkang macam tu. Macam tu. Itu pun betul momentum yang padu. So kita tunggulah besok. Kalau katalah dia nak keluar momentum, tengok je. Support mesti terbuka. Support terbuka. Ni jangan cakap dah tak nampak dah. Itu barang yang padu. So kita akan ada, dia ada calculation dia apa 4 jam ke? Bukan 4 jam baru M5. Ni 12 jam kot. Kita ada 12 jam untuk buy. Macam tu lah cerita dia. Daripada M15 kita dah tahu berapa jam kita nak buy. Ni semua dalam mana kata ada manage. Kalau dah entry kat sini lah. Siapa dah buy ni kalau ni pun nak entry kat signal, hati-hati lah. Okay. Sebab dia ada range dia. Tapi kita tengok balik cerita dekat M15. Dia daripada penurunan kan. Dia bagi ekstrim. TP wajib, MHV, re-entry. Dah keluar dah pun CSM dia. So next dia nak bagi re-entry TXM, re-entry dan momentum lah. Sebab ni pun pula dia nak bagi, dia dah buat confirmation trend dia nak naik. Macam tu. Sebab apa? Nanti mid BB akan cross di atas MA50. Tu confirmation trend dia. Lepas tu kena tunggulah. Kalau dia nak naik tu, tunggu setup dia. Jangan buy dulu. Nanti dia dah bagi, dia dah naik, dia dah bagi signal. Tunggu dia turun bagi setup. Kat mana kita nak buy? Nanti katalah saya punya zone ni semua dah terlepas lah. Carilah di kawasan-kawasan antara mid BB dan juga low BB. Itulah kawasan-kawasan diskaun untuk kita membeli. Settle cerita H4. Lepas tu barulah kita masuk ke yang terakhir untuk para scalper dan short term trader kan. Short term trader untuk setup di H1 M15 duduk tengah. Bukalah abang M5. Gitulah ceritanya. So kita tengok pula kat sini pula, M5 masih lagi belum ada momentum yang jelas. So saya susah nak kira dia punya 50 candle kan. Tapi boleh lah ni. Kalau kita tengok M5, kita dah ada confirmation trend kat sini. So M5 dah berada dalam keadaan uptrend. Okay. Dah ada pembacaan retracement balik. Dia time frame kecil ni macam tu. Dia dah buat trend, lepas tu dia buat retracement. Trend retracement. Tu yang pening tu nak main tu. So kita nak tahu masa bila dia nak retrace, masa bila dia nak ni, kena kira candle. Contoh kalau kita scalping daripada bawah ni, kira je 20 candle. 20 candle sampai lah resistor dah ni. 16 jam, 16 kali 5 minit berapa? Ni cerita scalping 16 kali 5 80 minit. Dalam masa 80 minit je masih lagi kita boleh hold kita punya position dengan 80 minit. Untuk M15 macam tu lah scalping dia. Masuk lagi re-entry. Re-entry dia 5 ke 10 je. Contoh kat sini kan, re-entry buy 1, 2, 3 sampai lah dekat top BB. 10 candle sampai. Kenapa 10 candle? Kan ni re-entry MA5 dan MA10 low. Masuk dekat sini, TP lah 10 candle yang selepas dia. Selepas 10 candle dia, mesti dia nak turun balik. Mungkin dekat sini ada re-entry sell. Mainlah 5 candle pula. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai sini TP. Masuk lagi kat sini. Ni boleh lah. So, sebab untuk main scalping 5 dengan 10 candle ni, kita kena tahu impulsive dan corrective move dia juga. So kalau trend dia dekat M5 ni kan, M5 impulsive dia buy, kita boleh hold lah 10 candle. Kalau corrective dia confirm lah sell hold je 5 candle. Macam tu.
Ni boleh hold lagi 10 candle, betul tak? Kalau kata ni dah 10 dah turun dah ke bawah. Macam tu lah cerita dia. Simple. Okay, kalau zone-zone kat sini kecil-kecil kan je lah. Kecil-kecil kan je. Dia tak ada zone yang menarik je kat sini. Okay, tu saja untuk weekly analysis. Ya, siapa nak tengok ni? XRP je. So okay mapping full saya dah bagi dekat dalam rumah biru. Boleh tengok daripada monthly ke berapa lah. So kita tengok je ada XRP dalam ni. Ni XRP. XRP tak ada dalam ni. BTC je ada. Jangan risau. XRP Ripple. Sekejap. Kalau tak ada, buka trading view. Tambah sekejap. Jing. Ni saya kena letak di satu lah. Mana ni? Trading view ni. Sekejap layan lagu dulu. Tambah scene je. Scene trading view. Ini dia. Okey. Tak. Dah. Buat sikit dia punya ni transition fade. Transition high fade. Okey. Jap. Saya alih kat sini pula. Ini weekly analysis. Mana scene trading view. Nampak. Kat sini ni adjust sikit. So tapi nampak ke? Kecil je. Ini mapping goal saya dah letak dekat dalam group. Salah. Kumpul kat sini. Ni tadi kat bawah. Nampak. Okay, mantap. So, kita tengok XRP. Tapi alang-alang kan sebelum tengok XRP baik kita tengok indeks dolar. Apa indeks dolar nak buat sebenarnya ni? Kita tengok daily terus. Indeks dolar ni jahat. Okay, daripada segi daily indeks dolar dah ada bacaan-bacaan dia nak retrace. Dia bukan retrace dia nak retrace di daily Dia dah keluar pun momentum buy dekat daily. Tapi momentum buy tu tak berjaya break MA50 dia. That's why dia boleh turun balik. So dia nak turun balik, dia nak cari apa? Dia tunggu top BB ni naik atas dia untuk cari dia punya demand zone dia kat sini. Untuk pergi test di zone-zone ni tu untuk indeks daily. That's why lah bila USD naik, gold macam ni kan. Sebab gold pun dia pandai juga kadang-kadang. Big player gold ni kan. Bila indeks dolar naik, bila dolar naik kadang-kadang kita dah suspect nak terjun ni. Jauh ni pergi. Tapi dia hold position. Bila dia hold position dia akan buat sideway sideway panjang Saya pernah layan gold ni, dia punya sideway sampai 48 hari. Sideway daily. So kita relax lah kan. Habis kuat pun meet BB weekly lah gold. So jom kita tengok XRP. Mana XRP? Solana. XRP dah banyak dah buang Ni kot. Ni apa? Oh ni lain. Ni chat custom. XRP. Saya ambil Binance lah market cap. Crypto cap ni boleh kot. Okay, jom kita tengok XRP tadi. XRP sideway lah.
Apa yang nak tengok? Tak apa, kita tengok monthly dulu. Apa benda ni? Okay, SRP ni kalau kita tengok monthly, dia baru saja, dia baru apa? Market dia tengah gerak. Okay, market tengah gerak. Oh, Uncle Daniel tak naik. Dia nak retrace. Dia tengah dalam keadaan retrace ni, gold. Gold tengah nak retrace. Sebab indeks dolar ada manipulation buat kenaikan. Ni Trump ni pasal lah ni. So, kalau kita tengok dekat XRP pula. Mari. XRP. Okay, dia baru saja. Ni bila tadi? Tadi kot. Tadi dia baru lepas. Ataupun daripada awal bulan lah. Dia tengah bermain di dalam kawasan-kawasan re-entry sell di monthly. Re-entry sell dan di kawasan-kawasan tertinggi monthly. Atau adalah momentum. Cerita dia itu, SRP dia ada buat momentum buy dekat monthly. Market cap XRP. Ni market cap betul lah XRP lah kan. Ni monthly punya cerita. Asal dia 140B. Salah cat lah. Sorry. Delete. Kena USD lah. XRP dengan USD. Tu market cap dia. Saya ambil USDT lah. Boleh lah ni Bitstamp. Apa benda dah. Sama je. Baru nampak harga. Oh, XRP dah $2 Saya ada beli physical coin XRP tu malu monthly. Mantap. Oh, ni re-entry by monthly lah. Mantap. Okay, SRP punya cerita, dia dah ada momentum buy. Lepas dia buat momentum buy tu, terus dia cari support dia. Support pula, dia cari setup dia. So, ini adalah signal dan setup. Apabila muncul signal, maka akan ada setup dia. Setup ni yang kita entry, bukan entry kat signal. Monthly. Okay, dia baru saja masuk dekat re-entry buy di monthly dan inilah perjalanan dia. Dan baru saja pula berjumpa di re-entry sell monthly. So dia baru saja lepas dekat re-entry sell ni monthly pula. Tak berjaya membuat momentum buy. Okay, ni sell zone. Sell zone dia 2.5. Alamak, panjang pula dia punya decimal. 2.526 lah. Sampai 2.767. Ni XRP punya cerita. Okay, dia baru saja lepas re-entry buy dia kat mana tu. Yang ni pejuang. Abang pejuang. Cuma nak tanya, possible next candle turun buat TP wajib? Tapi susah nak cakap kalau nak buat TP wajib. Sebab kalau dah keluar signal, dia ada destinasi dia nak pergi ni. Dia boleh buat TP wajib, tapi dia kena break awal, dia kena buat arah awal. Dia kena break buy zone ya. Buy zone kena break dulu. Buy zone kena break. Okay, iaitu 1.870 hingga 1.611. Okay, sebab bila dia dah buat momentum ni, perjalanan dia akan menuju dekat ni 3 bulan punya lah, quarterly punya ni lah. Tapi ni semua bergantung kepada ekonomi dunia, GDP, semua benda tu lah kan. Tapi untuk sell boleh lah. Ni dah kawasan-kawasan tertinggi daripada all time high dia. All time high dia bila lah? Atas lagi. All time high $3 Sharpie. So dia buat all time high baru lah itu. Baru buat all time high baru $3.4 tu. Okay, possibility untuk dia pergi ada, tapi kita kena tengok time frame kecil. Tu monthly punya cerita. Wow, menarik. Buat magic jap. Dia
Dia dah buat satu pattern kesukaan. Alamak. Buka yearly chart ni. Oh, batang pada. Dia start dulu 2013. Sebab kita kena ingat untuk fundamental atau sentimen kripto. Kripto ni dia 4 tahun sekali. Dia punya cycle tu. Dia akan ikut BTC punya apa tu? Alah, apa nama dia? Lupalah pula. Halving. Ayat dia. Halving. BTC halving semua halving So dia kemungkinan besar dia akan buat sideway di weekly lah kat sini. Ni kalau kata dia break ni, dia break, daily ada momentum buy. Kalau daily ada momentum buy yang kuat, dia break zone ni lah senang cerita. Dia buat macam ni mana tadi? Monthly ke? Monthly. Ni momentum macam ni nampak. Bila momentum kuat, bila nak ke atas tengok low BB dia. Ni dia terkangkang macam ni. Itu kuat. Itu memang kuat gila. Kalau dia buat momentum buy macam kat daily ni, tu masih lagi momentum yang sideway lah. Ataupun nak bagi momentum tu ada, tapi dia bagi re-entry dekat time frame besar. Boleh, tapi kena tunggu keluar signal lah. Signal. Sebab kalau nak main kripto ni kan, saya punya ni, sebab kat sini ada satu zone buy ni kat daily. Dia punya ni besar 1-2. Dia boleh naik lagi, dia boleh panjat sampai 2.95 ni. Kalau saya tengok baca daripada projection lah untuk XRP. Dia boleh pergi top BB weekly. Boleh. Weekly boleh sideway. Kalau nak sell, boleh sell dekat top BB weekly. Weekly Coach, apa kata coach main juga kripto? Makna kata tak bosan di kala weekend. Saya main tapi saya swing. Saya main dekat Binance. Saya main future. Ada main kat Binance, ada main dekat macam-macam exchanger. Ada exchanger kat Bangsa. Apa nama dia? Dia dulu nama dia lain. Lepas Mamat tu beli apa tu? Siapa ni owner? Dulu dia buat Ripple, lepas tu dia buat Tron. Justin Sun. Justin Sun beli. Alah, yang korang suka main dulu Hobby. Hobby kan dah jadi 4E team dia. Tapi kripto ni saya malas sangat. Dia hype dia based on hype Dia tak ada macam mana nak cakap. Kalau kita main emas ke, awak main kopi ke, main gandum ke, dia boleh dikatakan komoditi Kripto ni memang sebab tu nama dia cryptocurrency. Dia memang based on hype dia rise of the nerds punya cerita ni. Budak-budak yang pandai-pandai ni kan, semua daripada dia orang ni. Tak ada currency apa nak buat, dia buat ni Padahal BTC ni naik daripada deep web Orang pertama yang menaikkan BTC bukan Satoshi Nakamoto kan. Orang pertama yang meletupkan BTC, nama dia siapa? Ross Ulbricht. Kita tengok siapakah dia Ross Ulbricht. Dia lah yang famouskan BTC. Dengan ransomware lah zaman tu macam-macam Dia ada cerita dia sebenarnya BTC ni. Maknanya selagi BTC tu stand still, maknanya selagi tu lah underworld masih berkuasa. Okay, tu cerita daily. So nak turun time frame lagi ke? Kalau tengok kita turun time frame. Sekejap lah, saya delete dah ni. Menyemak garisan banyak-banyak ni. Ross Ulbricht yang buat ni Silk Road. Dia seorang librarian dia. Tapi dia buat Silk Road. Silk Road ni kira macam ni Okay, so kita tengok H4 pula. H4 dah buat pertukaran trend. Ni fasa-fasa pertukaran trend dia.
Bila dia ada nampak bacaan retracement yang kedua. Okay. Dan ada confirmation trend baru nak buat ni, iaitu death cross. So mungkin akan bermulanya permulaan H4 punya impulsive sell di ni menuju ke low BB daily. Sampai sini je untuk H4 punya cerita. Tapi kalau dia berjaya bertahan, ni ada MHV sell ni. MHV sell lah, MHV buy. Ni ada MHV buy. Kalau nak precise lagi, saya nak mata saya dah ada Sharingan ni. Patang tu nampak ni. Tu dia. Dia boleh naik pula sampai top BB kat H4 ni. 2.45810. Dia kena tengok kat H1 buat apa pula. Kalau H4 dia kena tengok M15. M15 dah cukup ke 50 candle? Ni dah keluar. Dah cukup. M15 dan 50 candle. So mungkin nak turun dulu. Nak turun bagi re-entry kat H1 kot. Nampak? Kan? Nampak tu. Dia nak bagi re-entry kat H1. Re-entry buy lah. Untuk menuju dekat ni lah. Dekat je 2.45 ni, 2.46 ni. Ni dia buat compression lah ni, ascending, dia buat flat pattern. Tapi terbaik ni lah, mungkin top BB H4 akan turun kat kawasan ni. Lepas tu tengok lah, kalau buyer tak mengalah, ramai orang hold, seller pun tak mengalah kan. Kalau holding ni sideways lah, tahu-tahu tunggu breakout baru lah. Tunggu momentum buy. So untuk ni cadangan saya, carilah zone-zone discount di H4. Zone-zone discount di H4, zone-zone discount di H1. Tu memang boleh buy lah untuk swing lah. Untuk simpan kan. Dia turun je bawah 2, 3, 5 ni. Ni kalau nak terbaik ni zone ni lah. Ni zone paling best ni. 2.3177 sampai 2.33622 ni. Assalamualaikum bang, macam mana masukkan indikator yang abang bagi dalam grup? Indikator mana lah? Kena buka open data folder lah. Buka YouTube how to insert. Macam mana? Dalam bahasa Melayu ada. Macam mana nak masukkan custom indicator dalam MT4. Handphone tak boleh dia kena PC je. Okay, settle cerita SRP. Jom alang-alang tengok SRP, jomlah tengok BTC. Ni BTC. BTC saya panjang cerita dia. Halving pun saya tengok. BTC. Okay, tengok monthly. Monthly tak cukup data. Ni sebab ni Binance Futures Contract. Dia ada lagi satu chart dia yang daripada 2009 ke. Ni daripada Remitano ni. Ni daripada Remitano Apa pernah dengar Remitano dengan local Bitcoin? Ni. Okay, kalau tengok BTC, tengok sepintas lalu lah. Kita tengok sepintas lalu, price seperti menuju ke top BB di weekly, BB di monthly. Price dia 108. Ni projection saya ni. So kalau dia break, kalau monthly ni kata buat momentum buy kan, dia boleh pergi 161. Tu projection. Tapi kalau dia gagal, dia akan buat MHV sell di monthly. Weekly pun dah MHV. So dia dalam fasa-fasa sideways di weekly. Sama dengan apa tadi tu? Masukkan dekat indikator ke kat expert bang? Indikator. Expert untuk EA. Siapa yang pakai robot apa semua tu expert. EA tu expert advisor. So kat indikator pergi dekat MT4, refresh je balik. Nanti keluarlah indikator tu. Nanti cari nama dia. Lepas tu letak lah. Lepas tu dekat setting dia tu boleh letak atas belah kiri ke, bawah belah kiri ke. So dekat weekly BTC dalam keadaan sideways.
That's why boleh buy kat sini, sell kat sini. So zone dia adalah ni lah. Saya dah tanda pun 75126. The price. Info line. The price ni ya. Boleh. Oh, lain. Lama pula tak pakai TradingView. Dia ada price line tu. Mana lah? Tengok pakai ni. Tu zone buy. Ni zone sell. Kita tukar hijau. Dia boleh main lah kalau weekly nak sideway. Tapi kalau weekly keluar momentum sell di weekly, ni pun dah nak end of bulan ni. Untuk halving tu kan. Halving dia bila 14 Julai. 14 Julai 2025. Ni sebab saya ada buat kajian tau daripada halving yang sebelum. Price boleh turun lah. Ni start weekly lah. Ada 50 minggu untuk sell. Untuk BTC. Kalau tak sampai 50 minggu, dalam 20 minggu. Next halving 2000 apa? 2030, 2000 berapa lah? Saya dah lupa lah. 2028 kot. 2028. Kejap apa saya ni benda-benda yang ni saya tak suka nak tunjuk sangat sebenarnya. Sekejap. Tunjuk je lah. Exclusively. Mana ni? Apa ni? Nampak tak ni? Sekejap. Saya tengok. Kamera nampak. Ada nampak? Kotak saya screenshot je lah. Masuk dalam grup. Nampak je tu dia. Saya screenshot je. Jelas kan? Tu saya malas nak tunjuk sebenarnya. Tengok dalam rumah biru. Tu dia. Habis tu saya main BTC lah. Boleh lah. Tu cerita dia lah. Cerita di weekly. Dia tunjuk turun ke daily. Better kalau nak entry analysis dulu sebelum berpandukan indikator kan bang. Betul lah analisis ni saya tengah buat ni. Saya tengah buat analisis untuk hari Senin sampai Jumaat minggu depan. Itulah cerita dia. Kalau dia nak naik, dia nak pergi mana? Kalau dia nak turun, dia nak pergi mana? Itu yang kita kena buat lo. So bila dah minggu depan market dah open, kita tak kelam kabut tau. Ni tak apalah, cut je lah. Nak naik atas ni. Macam tu. Lepas tu kau boleh tengok saya trade ke gelak. Itulah caranya. Okay, kalau kita tengok dekat daily. Daily dah keluar signal 50 candle lah BTC nak naik. So berbaki 24 jam. 24 hari. Okay, BTC ada 24 hari untuk kenaikan. So masa ni dalam 24 hari ni berjaya tak dia keluarkan momentum buy dekat weekly. Boleh ke just follow indikator tu je ke bahaya bang? Indikator yang mana yang tu itu bukan signal lah. Indikator tu saya cakap saya nak tunjuk harga semasa je tu. Saya tak pakai pun yang MACD dia apa semua saya memang tak pakai. Tak pakai langsung. Yang tu. Saya trade melalui analisis saya sendiri. Indikator ni kalau kita tak kenal dia, macam BBMA ni saya dah kenal. BB ni siapa, formula dia apa, MA50 ni siapa, apa formula dia.
Kan. So kalau kata weekly keluar momentum buy, berjumpalah dia dengan top BB di monthly. Boleh naik lagi. Boleh naik satu zone lagi lah. Sebab ni pun dia ada lagi satu indikator yang saya pakai. Dia bukan indikator ni, anti-lag indikator. Mana dia? Ni. Ni saya kena tarik dekat daily lah saya rasa. Sekejap. Banyak sangat ni tool ni saya gunakan untuk kita projectkan all time high. Bila kalau kadang-kadang all time high kita tak jumpa kan. Belah kanan nak tengok mana. Tapi dekat TradingView lain sikit lah daripada MT4. Aduh, ni saya jam ni. Boleh tu. So, mana kita tengok dia punya ni? Nak pergi mana? Sampai ke belum? Kita tengok kat daily ni je. Sebab tarik kat daily. Bila main trendline ni dekat daily kau daily lah kau tengok. So kat sini ada zone-zone yang boleh ni kata kat sini dah all time high kan. Kalau dia pecahkan zone ni, dia akan naik lagi zone dia. Faham tak? Tu atas-atas tu. Dia pecah, dia turun. Dia pecah, dia turun. Macam tu. Sebab saya tarik kat daily lah kena tengok dia. Kalau weekly kena tarik kat weekly. Nampak tak? Ni. Nampak? Dia naik, dia turun balik. Masuk balik zone bawah dia. Dia test, dia tengah test. So next ni kemungkinan dia boleh test lagi kat sini. Itu yang kami support. Coach paling legit di pasaran. Mantap. Paling legit tapi bagi garisan end of bulan ni dah nak habis ni. Tapi kemungkinan boleh lah. Kalau dia turun nanti dia akan cari harga terendah dia pula. BTC ni. So kita tengok lah kan. Kita tengok. Kita hanya mampu menonton. Ya ada ni. Tapi kalau kat MT4 lain ni cara tarik. Aduh kecoh lah ni. Lagi pula. Saya tarik macam ni ke? Macam ni ke? Tapi kadang-kadang saya jam pun pakai TradingView ni. Ni tu saya guna ni adalah Fibonacci channel. Fibonacci channel. Ni lah. Itu untuk predict all time high, ATH. Okay, so settle BTC, crypto. Apa lagi nak tengok? Kita dah 1 jam 25 minit. Asal cerita untuk minggu depan je. Boleh lah kot kat sini kan. So kejap lagi saya ada kelas sekejap ni. Tapi tak apa lah, dalam rumah biru Nanti tunggu saya habis 5. Tapi tunggu lah, saya kena habiskan dulu syllabus basic naked chart ni. Nanti saya nak buat recap. Saya nak go through balik daripada chapter 1 sampai chapter 7. Nanti saya akan ajak grup dalam grup rumah biru. Rumah biru kita layan benda-benda simple-simple je lah. Tapi kadang-kadang ada orang yang tak tahu kan. Okay, so tu saja untuk weekly analysis kita kan. So pandangan minggu depan saya tak ni. Tengok lah, mungkin saya akan live juga. Saya try live lah. Tapi bukan pasal trade lah kan. Sebab saya dekat 5. Bukan selalu dapat pergi 5. Nanti saya buat live apa yang jadi kat 5. Sini dengar suara kan? Rumah biru dengar suara. Dengar kan? Dengar. Okay, mantap. Apa-apa kita Nanti kita jumpa lepas hari 5. Berapa hari bulan? 26 hari bulan. 24, 25 mungkin saya akan buat balik weekly analysis untuk 26 sampai 30. Indikator tu korang nak pandang merah dengan biru bang. Merah, biru.
sel merah sel biru by. Indikator apa lah? Oh, dia ada juga kan tu. Tapi tu dia buat lepas dia buat backup tu. Boleh je kalau nak ikut. Tapi hati-hatilah. Kalau nak ikut tengok time frame besar. Dah lama lah tu, indikator lama tu. Dia ada juga Boleh je nak try. Okay, mantap. Lepas 6 layas. 6? Lepas 6? 20, 24, 25 saya buat lagi. Lepas 6. Oh, lepas 6 lah nak ni. Boleh abang. Saya ada ni lagi. Saya ada chapter nak habis ni. Ada chapter nak habis.